malam ni saya nak bagi tahu kan. Memang dia tunjuk pada saya 6 kotak. Nah, saya ingat lagi dia atas bilik tu dia bagi tahu Nizam kena, maksud dia belum kena tangkap lagi lah. Lepas dia kena pecat dengan 2 September. Sebelum 20 September tu dalam salah satu hari saya tak ingat. Kan dia bagi tahu Nizam dia ada 6 kotak ni, kalau saya kena sampai masa dia rasa dia nak boost moral orang, dia bagi tahu kita ada 6 kotak rasuah. Saya pun ikutlah kan. Tapi selepas beberapa lama kan, saya tak pernah buka kotak tu, dia pun tak pernah bagi saya kotak itu. Cuma dia suruh saya, kata ini kotak ni semua rasuah ya, you kena umum. Saya sebagai panglima perang kan, saya tak question lah general kan. Saya pun buatlah, dia pun dalam jail kan. Jadi macam mana saya nak tanya banyak-banyak tapi saya tak tengok kotak tu. Tapi orang yang melihat kotak tu, orang yang menyimpan kotak tu, ahli keluarga dia juga bukan orang politik, bukan orang parti. Orang parti saya seorang je tahu. Anwar bagi amanah tu kepada saya je. Sebab tu kalau ada orang lain parti lain ahli parti lain yang nak mendabik dada kata dia tahu semua tu, bohong. Mereka tak tahu you tak tahu hujung pangkal lah you jangan cerita banyak kan. Saya nak Anwar yang jawab. Sebab dia bagi tahu saya, dia tak bagi tahu saya dengan dia. Ini antara saya dengan dia dan adik dia arwah dah pun, saya tak nak cakap tak nak sebut, bagi tahu namanya saya tak nak sebut, tapi dia bagi tahu pada saya setelah saya dah round satu Malaysia cerita benda ni. Dia bagi tahu rupanya yang dalam kotak tu hanya satu kes yang banyak kotak satu apa habis apa banyak kotak tu ada apa isi, apa ada isi, ada tetapi hanya laporan audit. Laporan audit kepada sebuah syarikat yang besar lah, satu GLC audit report. Bila syarikat tu besar, audit report dia banyak lah. Itu yang jadi 6 kotak but it's actually only one case dan case tu pun tak dibuka pun jadi itulah Anwar bohong dia supaya kan, untuk kuatkan bagi kredibiliti pada dia kan. Tapi dia sanggup bohong saya yang menanggung beban. Orang sekarang ni duk kata saya cerita 6 kotak, orang tak tahu asalnya itu ialah daripada Anwar yang suruh saya nak Anwar jawab.